Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kalau video ni kalau saya ingat sikit, korang maafkanlah. Ni sebenarnya aku malas nak rekod, tapi benda pun dah masak, rekod je lah. Okay, ni ada bawang besar, bawang putih, tomato. This one daun pandan yang aku petik kat sebelah rumah aku. So kita nak masak apa? Kita nak masak daging, masak biryani. Okay, so bau dah naik sebab ada 3 sekawan. Biasalah, lepas tu ada letak pelantar sikit. Kalau korang ada margarin, letaklah margarin. Okay. Dan kami nak menggunakan rempah biryani daripada rempah biryani. Nah, so dalam rempah ni sebenarnya untuk nasi biryani, tapi kita akan masak je lah. So, jadi kita punya daging masak biryani. Okay, daging tu kita pakai daging kotak brand Alana. Kalau siapa pernah nampak kat kedai, sekarang saya tengah tengok rebus pakai rice cooker. Saya pakai brand Alana saja. Okay, kita keluarkan rempah-rempah kita. Senang ya, malas nak. Saya tak ada kerisik, saya tak tumis lama, tak ada sambal, tak ada apa. Jadi saya pakai ini je lah, segera je. Harga dia berapa? RM4.5 kot beli kat kedai Aceh. RM4.5 ke RM6.5. Dah hilang dah harga dia. Rasanya dalam RM4.5. Okay, so nampak macam singit kan? Biasalah. Okay, next. Gaul. Jangan sampai dia hangus. Pakai api yang kecil sahaja. Ui, bau naik dah guys. Bau dah naik. Alhamdulillah, bau dah naik. Okay, so next kita nak buat apa? Next kita nak masukkan benda yang kita kena masukkan. Kalau masukkan ni, insya-Allah sedap. Dia kita namakan party cube ayam. Saya tak suka sangat pakai yang serbuk tu. Saya pakai yang party cube sebab daripada kecil guna party cube. Biasalah, kita dah tua ni, budak-budak tak move on. Okay, masukkan, tak apa, nanti dia hancur sendiri. Pandai dia hancur. Okay, next kita nak tengok kita punya daging yang telah direbus. Patah balik. This one saya dah masak dah untuk budak-budak. Budak-budak dia makan ayam masak lomak. Dia akan makan dengan nasi butter lah. Nasi butter saya tak share lah, senang je. Dia dah pernah share kan. Okay, ni daging kita. Nampak? Pakai daging kotak ni dah dekat 3 jam ni, insya-Allah dah kot. Dah lembut lah tu. Siapa kalau tak ada gigi dah boleh lah. So kita nak asingkan dia, nak keluarkan daging kita tu dan dam dalam kita punya rempah ni. Okay, let's go keluarkan daging. Okay, kat situ pun ada juga nasi beras daripada Berapanjang basmati yang kami tengah rendam. Sekarang saya nak keluarkan saya punya daging. Okay, agak panas ya. Dalam ni saya masukkan simple je halia, and so on lah, halia dan so on. Ni daging kita saya dah potong-potong dah. Saya dah potong-potong. Dia dah okey dah seperti ini. Okay, so kita akan masukkan daging kita. Jom kita masukkan. Okay, so kat sini kan, masukkan. Dia nenas sikit. Nenas tu adalah sebagai catalyst. Kalau kita belajar catalyst, ataupun kita panggil mangkin, untuk mencepatkan proses daging tu lembut. So protein ni kalau ada protease, jadi dia adalah enzim untuk melembutkan daging tersebut. Biar je lah dia masuk, tak sakit pun makan kan. Yang penting halia kena keluarkan. Kan tergigit orang ingat nanti ini adalah daging. Halia kita kena keluarkan. Okay, so kejap lagi kalau korang ada yogurt, boleh letak yogurt. Tapi saya akan gantikan yogurt tu dengan susu cair dan juga santan. Nak bagi dia rich. Ni masak koboi tau. Korang jangan marah. Apa yang ada, kita tunggu gaji tak gaji lagi. Ni masak koboi. So ada balance sikit, kita masukkan sedikit air rebusan daging tadi lah. Saya tak masukkan banyak pun, sebab ada orang kalau dia tak boleh makan daging macam tu sebab dia iron terlalu tinggi, kepala dia pening. So kita tak masukkan banyak lah, masukkan sikit. Kalau awak tak masukkan langsung pun tak ada masalah, sebab air rebusan daging tu biasalah dia akan pure, memekatkan lagi kita punya kuah. Okay, seterusnya
kita akan memasukkan susu cair. Kalau ada yogurt, masuk yogurt lah. Kami ada balance susu cair, so akan masukkan susu cair. Kalau masak biryani ke, tak kisahlah dalam nasi ke, dalam masakan ni ke, kita kena tambah sedikit susu cair. Tak semestinya dalam ABC ya. Kalau ada yogurt lagi bagus lah, lagi kita cakap lagi sihat lah. Tapi tak ada yogurt, kami tiada yogurt. Kami pakailah susu cair. Dia dah macam ke arah berkuah, bergulai. So tak apa, nanti dia akan pekat. Buka api yang perlahan dan gaul. InsyaAllah dia akan menjadi, korang kena yakin bila masak ni. Di mana keyakinan tu, insyaAllah dia akan sedap. Okey, kita tunggu sebentar lagi. Okey, dan yang terakhir kita akan masukkan cili. Siapa yang suka macam mengumpat tu, bila cakap-cakap tu tergigit lidah sendiri, macam inilah. Kita nak bagi pedas, kita masukkan cili. Jadi dah, siap dah kita punya daging masak biryani. Selamat mencuba. Bye-bye.